Helikopter, helikopter. Paracofer, paracofer. Helikopter, helikopter. Šaljem ako treba. Paracofer, paracofer. Da bacaš. Hi, welcome back to Helicopter Channel. So, sekarang ni Ellie nak keluar jalan-jalan cari makan sambil berbuka puasa. Belum buka puasa lagi, kita minum air je ni dulu. So, sekarang ni Ellie nak keluar pergi deti dengan someone buka puasa yang disebut hunting. So, stay tune, okay? Apa yang Ellie akan berbuka puasa pada hari ini. Last untuk puasa sunat pada bulan Zulhijjah. Di sini ramai orang tengah main Papa Lucu. Bestnya tengok tu. Memang meriah ya kat sini. Hai, dah pukul 2 pagi sekarang ni. So, Ellie pun baru lepas siap solat Isyak. Sekarang ni kita rehatkan diri sekejap. Lepas tu nanti pukul 5 macam tu Ellie bangun. Kita solat subuh. Lepas tu after solat subuh kita pergi. Tapi sebelum solat subuh tu Ellie akan rasa pergi masjid kot. Ellie pergi masjid untuk solat subuh secara berjemaah. And then Ellie akan solat raya haji secara berjemaah juga. So, jumpa korang nanti. Hai, welcome back bersama Helikopter Nur Counter. Okay, so hari ni adalah Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Korban semua. Mana yang korban yang ada buat korban lembu tu, Ellie ucapkan selamat berkorban. And then sekarang ni Ellie baru sahaja lepas solat subuh. And then jadi Ellie akan siap-siap untuk pergi solat sunat Hari Raya Aidiladha. Okay, so jumpa lagi sebentar lagi. Okay. Hai, welcome back bersama Helikopter No Counter. So, sekarang ni Ellie baru sahaja siap solat subuh. And then lagi Ellie akan bersiap-siap untuk pergi solat sunat Hari Raya Aidiladha. Okay, so yang mana buat korban lembu, Ellie ucapkan selamat berkorban semua. And then hati-hati ketika menyembelih lembu. Jangan lupa untuk sebelum solat sunat mandi wajib dulu. Mandi sunat hari raya dulu. And then solat sunat raya haji, barulah boleh pergi makan dulu apa semua. Lepas tu barulah boleh berkorban. Okay, selamat hari raya semua. So, kita jumpa lagi, okay? Hai, so sekarang ni Ellie nak pergi solat sunat jemaah raya haji. So, okay, first time pergi solat sunat raya. So, ya, jom, let's go.
Nabi Ismail pula menjawab dengan penuh taat dan tenang. Lihat bagaimana dialog yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seperti yang dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fi manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya menjawab, Hai, okay, so ni Eli baru je siap solat sunat Aidil Adha. Maaf lah ya, nampak mata macam sembab. And then suara tak apa-apa okey sebab teremosi pula hari ni. Teremosi pula. Okay, so Alhamdulillah kita dah siap menunaikan solat sunat. And then actually Eli nak tengok orang orang buat korban lembu, tapi disebabkan Eli tak kenal orang kawasan dekat sini. So Eli macam mula-mula Eli tengok daripada jauh. Lepas tu Eli okay, and then Eli macam okay lah, next time lah. Walaupun tak dapat tengok orang buat korban lembu, it's okay. Dapat hadirkan diri dengan solat sunat Raya Haji pun dah okay dah. Okay, so untuk pagi ni aktiviti kita setakat ni dulu. Kita akan sambung aktiviti kita pada nanti petang. Okay, so petang nanti Eli akan pergi cari makan. Lepas tu me time. And then macam tu lah. Sampailah habis cuti. Okay. Bawang merah kita, sedikit tambah proses hijau dan tawaran padi istimewa ikan kembang 50% hijau. Sementara tidak ada proses hijau dan ikan proses hijau, ikan proses bawang merah kita, sedikit tambah. Thank you. Sedap. Ni buat ada separuh dulu sebelum kita masak. Yang ni ulam dah siap, tinggal lauk je dengan nasi. Lepas tu boleh makan lunch. Okay.